Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Harisiman bin Muhammad Syahrizal daripada SMK Taman Widuri, Seberampai Selatan, Pulau Pinang. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah daripada sebuah buku yang bertajuk 25 Rasul Pembawa Rahmat. Cerita yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah bertajuk Nabi Isa dan Mukjizatnya. Nabi Isa AS dilahirkan oleh Siti Maryam yang masih dara di bawah sebatang pohon kurma. Seperti yang kita semua sedia maklum, Nabi Isa telah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mampu fasih bercakap ketika masih bayi. Nabi Isa AS yang masih bayi itu meminta agar ibunya menggoyangkan pohon kurma tersebut untuk makan dan minumnya. Pada suatu hari, Siti Maryam berjalan di tengah-tengah orang ramai. Mereka pun mengejek dan menghinanya, tetapi beliau terus membisu. Setelah daripada itu, tiba-tiba anak yang lahir itu, iaitu Nabi Isa, bersuara dengan lantang. Kesemua mereka terkejut mendengar bayi itu boleh bercakap, lalu tunduk, malu dan berlalu pergi dari situ. Sewaktu Nabi Isa kecil, kaumnya kagum dengan kemampuan baginda yang mengetahui perkara-perkara gaib. Setelah sampai masanya, maka Allah memerintahkan agar Nabi Isa mengajak kaumnya Bani Israel menyembahnya. Nabi Isa pun menyeru kaumnya, tetapi mereka menolak dan menghinanya. Walaupun baginda telah menunjukkan dan membuktikan mukjizatnya agar kaumnya dapat menerima ajarannya, tetapi mereka tetap tidak menerima ajarannya, bahkan mengatakan bahawa baginda ialah seorang ahli sihir. Mereka bukan sekadar menuduhnya, bahkan berpakat untuk menangkap mereka dan menyalibnya. Mereka berpusu-pusu mengejar Nabi Isa, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menukarkan wajah seorang daripada mereka menyerupai wajah Nabi Isa. Mereka menyangka bahawa itulah Nabi Isa yang sebenar, lalu menangkap dan menyalibnya. Mereka melontar batu-batu kepadanya hingga mati terseksa di palang salib tersebut. Mereka menyangka bahawa orang yang disalib itu ialah Nabi Isa yang sebenarnya. Pengajarannya, Allah Subhanahu Wa Taala boleh melakukan apa sahaja yang dikehendakinya walaupun perkara tersebut tidak dapat diterima akal. Sekian daripada saya, terima kasih.